Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan FIFA Club World Cup. Kumpulan C, Auckland City seri 1 sama dengan pasukan Boca Juniors. Benfica menang 1-0 ke atas pasukan Bayern Munich. Kumpulan D, Esperance tewas 3-0 dengan pasukan Chelsea. LAFC seri 1 sama dengan pasukan Flamengo. Gol pertama untuk Liam Delap. Chelsea berjaya memastikan tempat mereka di pusingan 16 terbaik selepas berjaya mengalahkan pasukan Esperance dengan keputusan 3-0. Lebih manis lagi, salah satu gol berjaya dijaringkan oleh penyerang baru mereka iaitu Liam Delap. Chelsea menguasai penuh perlawanan ini namun terpaksa menanti sehingga minit ke-46 untuk Tosin Adarabioyo menjaringkan gol pertama buat pasukan. Chelsea mengambil kesempatan atas pasukan Esperance yang gagal menenangkan keadaan selepas dibolosi dengan menjadikan satu lagi gol pantas melalui penyerang mereka iaitu Liam Delap hasil lantaran Enzo Fernandez. Tarik Josh memastikan kemenangan bergaya buat pasukan Chelsea dan mengesahkan tempat ke pusingan seterusnya. Chelsea akan berdepan dengan juara kumpulan C iaitu pasukan Benfica, manakala juara kumpulan iaitu Flamengo akan berdepan dengan cabaran naik juara kumpulan C iaitu pasukan Bayern Munich. Benfica layak ke pusingan seterusnya selaku juara kumpulan C. Benfica menempuh slot ke pusingan seterusnya selaku juara kumpulan C selepas mereka berjaya menumbangkan gegasi Bundesliga iaitu pasukan Bayern Munich dengan jaringan 1-0. Gol tunggal yang dijaringkan oleh Andreas Sheldrup pada minit ke-13 permainan sudah cukup untuk memberikan 3 mata berharga buat kelab daripada Portugal itu. Walaupun tewas, Bayern Munich tetap berjaya melangkah ke pusingan seterusnya dengan berada di tangga kedua kumpulan dengan mengumpul 6 mata. Bayern Munich dilihat agak buntu dalam perlawanan ini walaupun mereka sebenarnya menguasai sebahagian besar permainan. Mereka juga hanya mampu melakukan sebanyak 13 percubaan yang mana hanya 4 menepati sasaran. Kemasukan Harry Kane dan juga Michael Olise pada separuh masa kedua juga tidak banyak membantu untuk menajamkan lagi barisan serangan mereka yang mana pengurus pasukan dilihat mahu merehatkan sebahagian besar pemain utamanya. Olympique Lyon sah turun ke Ligue 2. Juara 7 kali Ligue 1, Olympique Lyon sah diturunkan pangkat untuk beraksi di Ligue 2 pada musim hadapan selepas berdepan dengan masalah kewangan yang sangat teruk. Keputusan tersebut dibuat selepas Persatuan Bola Sepak Perancis telah melakukan audit kewangan terhadap pasukan tersebut. Keputusan itu juga telah disahkan oleh badan yang bertanggungjawab iaitu National Management Control Directorate iaitu DNCG selepas satu meeting khas telah dilakukan. Gegasi Lyon itu masih lagi boleh mengemukakan rayuan terhadap keputusan tersebut. Pada tarikh yang belum didedahkan pada ketika ini, Lyon berdepan tindakan tersebut selepas gagal melunaskan hutang mereka yang bernilai 500 juta euro. Pemilik pasukan iaitu Eagle Football Group bagaimanapun sedang meyakinkan DNCG tentang keadaan kewangan mereka semakin kukuh pada ketika ini. Ini selepas penjualan 42.9% saham yang dipegang oleh John Textor serta penjualan kelab wanita mereka yang dikatakan bernilai 190 juta pound. Pendapatan mereka juga dilihat semakin meningkat selepas penjualan 2 pemain iaitu Moses Kakeret dan juga Ryan Cherki kepada pasukan Manchester City. Pemain dengan gaji paling tinggi iaitu Alexander Lacazette dan juga Anthony Lopez juga telah dilepaskan, tetapi situasi tersebut masih gagal untuk meyakinkan DCNG. Jonny Evans kembali bersama dengan Manchester United. Jonny Evans dilaporkan akan kembali bersama dengan Manchester United selepas ini, tetapi bukan sebagai seorang pemain profesional lagi. Evans dilihat sebagai individu yang paling layak untuk memegang peranan untuk memimpin pasukan remaja Manchester United. Pada ketika ini, pemain pertahanan itu menyertai Manchester United buat kali kedua dan berjaya bertahan selama 2 musim sebelum dia mengumumkan untuk bersandar daripada dunia bola sepak profesional. Perkara ini bagaimanapun belum lagi dapat disahkan memandangkan perbincangan di antara kedua belah pihak masih lagi berjalan. Peranannya juga akan sedikit berbeza di mana dia akan memantau perkembangan pemain di peringkat remaja sebelum menyertai pasukan senior. Tugas tersebut sebelum ini dipegang oleh Les Perry secara tetap, tetapi dia telah meninggalkan pasukan untuk pergi menyertai pasukan Neom NC di Arab Saudi. Buat masa ini, Manchester United mahu memberikan peranan tersebut kepada Jonny Evans secara part-time sahaja. Kita ikuti pula jadual perlawanan FIFA Club World Cup untuk hari esok. Kumpulan E, Inter Milan akan menentang pasukan River Plate pada jam 9 pagi.
Warawara Diamond akan bertemu dengan pasukan Monterrey juga pada jam 9 pagi. Kumpulan F, Borussia Dortmund akan menentang pasukan Ulsan Hyundai pada jam 3 pagi. Mamelodi Sundowns akan bertemu dengan pasukan Fluminense juga pada waktu yang sama. Ansu Fati sah ke pasukan Monaco. Ansu Fati telah melengkapkan perpindahannya ke pasukan Monaco selepas segala dokumen berkenaan dengan perjanjian di antara kedua belah pihak telah pun ditandatangani. Pemeriksaan kesihatan pemain tersebut dijadualkan akan berlangsung dalam minggu ini juga. AC Milan terus desak Club Brugge. AC Milan dilaporkan terus mendesak pasukan Club Brugge supaya melepaskan pemain mereka, iaitu Adon Jashari. AC Milan telah meningkatkan tawaran mereka menjadi 27 juta euro bersama dengan tambahan lagi 5 juta euro berbanding dengan tawaran sebelum ini. Club Brugge bagaimanapun masih tetap dengan pendirian mereka yang mahukan nilai lebih tinggi sebelum mereka mahu melepaskan pemain tersebut. Neymar setuju lanjut kontrak dengan pasukan Santos. Neymar Jr dilaporkan sudah bersetuju untuk melanjutkan kontrak bersama dengan pasukan Santos sehingga bulan Disember nanti. Neymar akan terus kekal sehingga penghujung tahun ini dan akan memikirkan semula tentang masa depannya selepas tamat kontraknya nanti. Al-Nassr cuba pikat Casemiro. Al-Nassr dilaporkan sudah semakin hampir untuk mendapatkan pemain tengah pasukan Manchester United, iaitu Casemiro, melalui bantuan bekas rakas pasukannya di pasukan Real Madrid, iaitu Cristiano Ronaldo. Selain Casemiro, Ronaldo juga dikatakan memainkan peranan penting untuk memujuk seorang lagi bintang Manchester United, iaitu Alejandro Garnacho, untuk menyertainya di sana. Fenerbahce cuba bawa masuk Jadon Sancho. Kelab daripada Turki, Fenerbahce, dikabarkan sedang memberikan perhatian kepada pemain sayap Manchester United, iaitu Jadon Sancho, yang dilihat sudah tidak mempunyai minat untuk kekal di Old Trafford lagi. Pengurus pasukan Fenerbahce yang juga bekas pengendali pasukan Manchester United, Jose Mourinho, dikatakan sedang meyakinkan pemain tersebut untuk menyertai mereka di sana. Napoli teruskan perbincangan dengan pasukan Liverpool. Napoli sedang mengadakan perbincangan dengan pasukan Liverpool untuk mereka cuba membawa masuk penjerang utama pasukan tersebut, iaitu Darwin Núñez. Kini sudah memasuki ke fasa yang seterusnya. Antonio Conte sangat memerlukan Darwin Núñez di bahagian serangan mereka bagi menguatkan lagi barisan serangan. Selain Núñez, Napoli juga sedang mendekati seorang lagi pemain daripada Liga Perdana Inggeris, iaitu Rasmus Højlund. Chelsea mahukan Randal Kolo Muani. Walaupun sebelum ini Chelsea sudah mendapatkan Liam Delap untuk di bahagian serangan mereka, Chelsea dilaporkan sedang berusaha untuk mendapatkan seorang lagi penyerang, iaitu Randal Kolo Muani. Mereka melihat potensi pemain tersebut untuk menyenar di Stamford Bridge selepas dia berjaya menampilkan persembahan yang cukup mantap semasa dipinjamkan daripada pasukan PSG ke pasukan Juventus. Newcastle kemukakan tawaran untuk dapatkan Elanga. Newcastle United dilaporkan sudah mengemukakan tawaran untuk mendapatkan pemain pasukan Nottingham Forest, iaitu Anthony Elanga, dengan nilai 45 juta pound. Jika Forest menerima tawaran tersebut, ia bermakna mereka telah mendapatkan keuntungan sebanyak 3 kali ganda daripada nilai asal semasa mereka mula mendapatkannya. Forest bagaimanapun belum bersedia untuk melepaskan bintang utama pasukan mereka itu. Real Madrid sedia lepaskan Rodrigo pada nilai 90 juta euro. Real Madrid dikabarkan bersedia untuk melepaskan pemain mereka, Rodrigo, seandainya ada mana-mana pihak yang boleh membayar nilai permintaan mereka terhadap pemain tersebut, iaitu 90 juta euro. Arsenal dilihat sebagai antara pasukan yang meletakkan minat mereka terhadap pemain itu, tetapi belum dapat dipastikan sama ada mereka mahu memenuhi nilai 90 juta euro ataupun tidak. Real Madrid tidak akan tawarkan kontrak baru kepada Alaba. Real Madrid dilaporkan tidak akan menawarkan sebarang kontrak baru terhadap pemain pertahanan mereka, iaitu David Alaba, dan akan membiarkan sahaja kontrak itu tamat pada musim hadapan. Situasi ini akan membolehkan pemain tersebut meninggalkan mereka secara percuma. So, itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.